Specialnya Tampin ni, dia adalah sebuah daerah yang berada dalam dua buah negeri. Sana tu Melaka, sini Negeri Sembilan. Tu nak cerita dengan korang. Antara keistimewaan yang ada di Tampin ni yang aku nak cerita, ini dia Farmasi Ad-Din ataupun Ad-Din Rehab Center. Kawan aku punya lah ni. Ini dia Tuan Aizuddin. So farmasi ni dah masuk generasi kedua sebenarnya. Apa yang special dengan Farmasi Ad-Din ni, mereka ada juga penjualan wheelchair. Yang menariknya, orang nak pelbagai jenis wheelchair memang ada, macam-macam ada weh. Dan mereka ni memang custom buatkan wheelchair mengikut keperluan klien. Tak percaya korang dengar cerita ni. Dia tak boleh duduk, dia sentiasa baring. So bila mak nak bawa keluar, dia kena bawa dia tak boleh bawa keluar pergi jalan. Okey. Kereta. Okey. Sebab anak dia bengkok S. Kadang-kadang pergi hospital pun naik ambulans kadang-kadang. Faham? So bila pakai ni, dia baring dia. Okey. Nak dah baring. Okey. Nak tolak macam mana? Betul? So nampak kita tambah. Oh, so boleh tolak dekat sini. So tolak lah. Tolak sakit tu. Boleh lah pergi berjalan nak pergi mall ke, nak pergi. So inilah yang kita kata. Faham? Nampak? Ni asal dia. Okey. So kita tambah ni, dia baring macam mimik katil tau. Faham, betul? Sebab dia tak boleh duduk lama kan? Dia tak boleh duduk pun. Oh, dia tak boleh duduk. Tak boleh. So dia terbaring sini lah. Faham. Steady way. Macam-macam ada. Orang nak custom. Kan aku dah cakap, diorang ni memang pakar. Lepas tu kalau korang nak wheelchair elektrik pun ada. Dan kalau nak repair wheelchair pun ada. Sebab memang diorang ni pakar dalam pembuatan custom dan juga repair wheelchair. Mungkin kita nak cari bersesuaian dengan orang yang kita sayang. Ataupun nak bagi kepada mereka memerlukan. Cari je Farmasi Ad-Din dekat Tampin ni. Macam-macam spare part ada. Sini ada banyak pilihan wheelchair. Korang boleh datang sini. Dekat mana? Tampin dia ada. Tampin je weh.